Buah sang. Okey, kita tunggu dusun durian lah. Durian lah. Masak ah? Ha? Peram boleh ni. Pakam belum masuk. Pakam masuk. Peram lah. Peram. Peram. Masak? Masak tu. Boleh makan lah. Okey, jom kita tengok buah duriannya. Tengok pokok dia. Buah cantik, buah elok-elok ni. Dia, ya. Tu. Nampak? Durian kolok. Ni durian besar ni. Durian kahwin. Tak tahu lah musang king ke, musang terbara ke, musang apa tak tahu lah ni. Musang janggut ke tak tahu lah ni. Jom tengok tu je semua. Wow. Tu. Nampak tengok Hampa tengok jelas. Besar. Ini durian kekasih ya, seorang makan tak habis. Ada 4 biji tu. Tadi dia jatuh lah tu. Buang buruk ni. 2-3 hari mungkin dah jatuh lah. Ni pokoknya. Wah. Tu lagi tu. Nampak tak? Tu. Nampak. Ambil fokus ke bagi dekat sikit bagi nampak. Tu dia. Buah tak banyak. Tapi dia beruntun. Gini berompong. Pokok kahwin ni, pokok kahwin. Ya tu. Tu. Nampak tak? Tu. Tu. Besar. Besar timbal. Ya. Kalau boleh makan dia jatuh jumpa kenyang. Ni pokok dia.